permit promosi. Permit promosi. Ini kedai ada lesen tak? Ini kedai ada lesen tak? Kedai puan, 63 tak ada, saya keluarkan compound. Kedai you ada dua, kena ada dua lesen. Sini satu lesen, ada satu lesen. You tak boleh ada dua kedai, you pakai satu lesen saja. You tak ada lagi rumah tak? Ini kita mana itu? Hello? Jadi mau kemah mesti ada permit. Mana boleh suka-suka letak, tak boleh. Dia kena mohon permit. Kalau dia tak sesuai, kita tak bagi. Dia punya kedai? Kita bagi satu sikit. Berapa lama dia berniaga? Dia bagi sewa pun, tapi kalau bukan warga negara Malaysia, tak boleh berniaga macam ni. Saya mesti telah dikonfirm sebanyak RM500. Jangan je. Kamu ambil apa? Yang hari Along punya poster. Sebab kalau kadang-kadang ada tempat yang telah menghalangkan lalu lintas, memang itu tak sesuai. Saya kita mari Okey, dan kita dapati sekarang ni perkembangan yang mutakhir. Banyak restoran-restoran yang menggunakan meletakkan kursi dan meja di luar daripada premis dan juga menghalang lalu lintas lah. Jadi kita timbul banyak aduan supaya tindakan ini diambil lah. Dan operasi ini akan saya teruskan. Mungkin dalam minggu ni kita akan buat beberapa hari lagi dan akan berterusan. Lebih kurang 9 kedai yang kita ambil tindakan pada malam ini. 9 kompon. Okay. Kita dapati banyak peniaga ni, penjaja yang meletakkan barang-barang di atas jalan raya dan juga reserve tempat letak kereta. So kita akan pastikan kawasan kita adakan operasi yang berterusan dan kita akan pastikan kawasan kita bersih. Memang kita akan buat berterusan. Memang tak ada gerak-gerak yang boleh ditinggalkan saja atas tempat letak kereta. Okey. Dalam melaksanakan operasi ni semua adil. Baik bangsa Melayu, Cina, India, semua kita akan ambil tindakan. Dan saya dapati juga ada binaan, contohnya kemah-kemah yang dibina tanpa permit daripada majlis. So kita akan ambil.
kemah-kemah yang menghalang lalu lintas. Tapi kepada peniaga-peniaga penjajah di kawasan MPJBT, saya nasihatkan supaya yang pertama sekali menjaga kebersihan. Yang keduanya, tolong dapatkan permit daripada majlis, kerana kita akan proses permohonan. Mana tempat-tempat yang kita gunakan, kita akan keluarkan permit. Mana tempat-tempat yang menghalang lalu lintas dan juga bahaya dari segi keselamatan pengguna, contohnya di tepi-tepi sempang, kita tidak akan benarkan. Okey. Kalau mereka yang inginkan permit, boleh datang ke pejabat saya di bahagian lesen, boleh buat permohonan dan kita akan proses. Selalunya saya punya inspektor kesihatan akan pergi tengok tapak dulu. Okey, kalau tapak itu bersesuaian, tidak menghalang lalu lintas, kita akan keluarkan permit. Tapi mana tempat-tempat yang tidak sesuai, kita tak akan keluarkan. Okey, maksudnya permit itu boleh dikeluarkan, tapi kena melalui proses permohonan. Okey, boleh melalui WhatsApp dan kita akan ambil tindakan yang sesuai prosedur.